Apa cerita? Datuk Seri Anwar dah umum line up baru menteri dan juga timbalan menteri kabinet pasca PRU16. Ada muka baru, ada yang pindah portfolio kan, ada yang kena buang. Yang tadi tu kita dah dengar pengumuman terbaru daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kabinet Kerajaan Madani. Mana aku sebagai rakyat secara peribadinya, aku sangat bersetuju dengan penyusunan terbaru yang dibuat, yang mana menandakan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini rombakan kabinet besar-besaran. Aku pun memang terkejut lah. Tapi ada dua menteri ni memang aku tak boleh tak boleh lupa jasa dia. Apa tahu tak? Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggemparkan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa cerita? Datuk Seri Anwar dah umum line up baru menteri dan juga timbalan menteri kabinet pasca PRU16. Ada muka baru, ada yang pindah portfolio kan, ada yang kena buang. Yang kena buang tu kita tak sangka kena buang, tapi apa nak buat, itulah keputusan Perdana Menteri kan. Macam-macam reaksi lah, pandangan daripada rakyat Malaysia. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada yang bagi pandangan kata patut orang lain yang kena ganti, orang lain yang patut duduk sini, orang lain yang patut duduk situ. Biasalah, nak puaskan hati 30 juta lebih rakyat Malaysia ni payahlah. Yang penting kita tengok line up ini memang line up menuju PRU16. Paling aku suka akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tukar juga Menteri Agama. Letak Dr. Zulkifli naik pangkat lah. Sebelum ni dia timbalan, naik jadi menteri penuh. Aku harap Dr. Zul lah boleh lead the narrative lawan pembangkang dalam isu-isu agama lah. Sebab selama ni kita tengok Dr. Naim bukan tak bagus, cuma bila dia jadi menteri ni dia kekok sikit, nampak awkward sikit. Tak proaktif nak berdepan dengan serangan pembangkang, lagi-lagi isu-isu yang melibatkan agama. Terlalu defensif sangat. Dan seorang lagi muka baru, Menteri Belia Sukan YB Taufik Johari, anak kepada speaker Tan Sri Speaker, naik jadi Menteri Belia Sukan. Ini memang kita tengok move daripada Perdana Menteri nak polish sokongan orang muda. Dia letaklah orang muda seperti Taufik Johari. Ramanan pun naik pangkat daripada timbalan Menteri Koperasi naik jadi Menteri Kusuma. Ini pun penting sebab kuota bangsa India dalam kabinet ini kena ada wakil lah. Takkan nak letak MIC pula kan. Hanayuh pun pergi tukar portfolio, pergi jaga wilayah pula. Akmal Nasir, YB Akmal Nasir naik jadi Menteri Ekonomi. Jadi sekarang ini terpulang pada line up baru ni lah untuk buktikan, proof pada rakyat. Ada masa lagi setahun 2 tahun ini buat kerja elok lah. Buat kerja betul-betul, pastikan mandat yang diberi oleh Perdana Menteri ini digunakan sebaik mungkin lah. Ataupun senang lah, kalau tak buat kerja rakyat akan humban PRU16. Nanti tak lama nak ngundi lah. Macam aku cakap tadi lah, semua orang berhak untuk bagi komen, bagi pandangan, masing-masing punya pandangan lah, biasalah. Tapi hakikatnya Perdana Menteri tak mampu nak puaskan hati semua orang, nak jaga hati setiap seorang ini tak mampulah. Luar kuasa Perdana Menteri lah kan. Jangan kira dengan pembangkang ini, siang-siang lagi dia dah keluar statement dah, tak puas hati dah dengan Perdana Menteri ni kan. Buat apa pun memang dia tak puas hati. Anwar ni tukarlah apa pun, dia takkan puas hati pembangkang ni. Mungkin pembangkang ni dia nak Perdana Menteri lantik Presiden PAS ni jadi Duta Timur Tengah ke, ataupun jadi menteri jaga parking ke, menteri nelayan jaga mancing ikan ke, tak tahulah. Lantik Hadi Anwar dekat situ baru dia puas hati kot pembangkang ni. Jadi jangan hiraukan lah pembangkang ni, mereka memang kerja dia membangkang. Tapi yang penting Datuk Seri Anwar proof, Datuk Seri Anwar proof kepada rakyat rombakan besar-besaran kabinet ini adalah kerana Datuk Seri Anwar nak kan prestasi menteri-menteri orang-orang dia ini berada di tahap maksimum. Buat kerja, yang mana tak buat kerja buang. Itu cerita dia. Jadi yang kena buang nasib lah. Dan yang naik jadi menteri ini bukan satu kelebihan, itu satu tanggungjawab yang besar.
oleh Perdana Menteri dan rakyat akan menilai lah. Sebab pressure ni besar, pressure ni bukan kata naik jadi menteri ni seronok-seronok ada driver, ada bodyguard apa semua, tak. Rakyat akan menilai lah. Kita nak mengundi tak lama lah ni, ada masa setahun 2 tahun ni, buatlah kerja elok-elok. Jadi syabas pada Perdana Menteri ya, kerana akhirnya kita tengok ya, line up baru inilah akan bawa Kerajaan Madani ni menuju PRU16 nanti. Rakyat suka atau tak suka, kita akan tengok ni, line up ni lah yang akan menentukan. Hari ni rombakan kabinet besar-besaran. Aku pun memang terkejut lah. Tapi ada 2 menteri ni memang aku tak boleh tak boleh lupa jasa dia. Apa tahu tak? 2 menteri ni macam player bola lah, tapi bukan macam player bola MU. Ni player bola yang serba boleh. Letak je mana-mana posisi mesti perform. Sama juga dengan 2 menteri ni, duduk je mana-mana portfolio mesti perform punya. Depa ni ada 2 jasa yang paling besar gila aku nak bagi tahu dekat hampa. Yang pertama YB Steven Sim. YB Steven Sim ni jasa dia memang besar gila-gila punya. Aku memang tak boleh lupa punya. Hampa tahu tak pekerja gig? Dulu ramai orang buat tak tahu je. Tapi bila dia jaga Kesuma memang perform habis. RUU pekerja gig dilaksanakan. Dan satu lagi jasa, yang berhormat Menteri Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. Dulu sepak takraw tak pernah menang. Memang tak pernah menang. 34 tahun kita tunggu pingat emas, tak pernah menang. Dari tahun 1991 last, tu pun dekat Manila. Bila Menteri YB Hanayo jaga KBS, dia tengok balik sepak takraw ni macam mana nak menang dengan Thailand. So biarlah kita duk stuck dekat Thailand sampai final je, Perak. Sampai final je, Perak. Tapi bila YB Hana fokus sepak takraw, support, bagi fasiliti yang cukup, bagi peruntukan setiap tahun 1.5 juta. Dan Alhamdulillah, ada hasil. Bawa pingat emas kot. Ini bukti. Tapi aku percaya, 2 menteri ni pi mana-mana kementerian. Macam YB Steven pi Kementerian Keusahawanan, mesti ada perubahan yang mantap dan perform gila dekat Kementerian Keusahawanan. Dan banyak usahawan-usahawan yang dibela pula. Sama juga YB Hana ke wilayah. Mesti ada banyak perubahan di wilayah. Percayalah cakap aku. Sebab tu aku kata, 2 menteri ni macam player bola yang serba boleh. Macam di Man City. Bukan di MU yang asyik kalah je tak ada piala. Tadi tu kita dah dengar pengumuman terbaru daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kabinet Kerajaan Madani. Mana aku sebagai rakyat secara peribadinya, aku sangat bersetuju dengan penyusunan terbaru yang dibuat, yang mana menandakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri yang benar-benar meletakkan individu yang layak di tempat yang betul, bukan di atas kepentingan peribadi semata-mata. Dan kenapa aku sebut macam tu? Sebab jelas, kalau kita sebut nama Akmal Nasir, yang mana sebelum ini yang mengikuti proses pemilihan Parti Keadilan Rakyat yang panas tu, kita semua sedia maklum saudara Akmal Nasir ni berada di blok mana. Tetapi Datuk Seri Anwar tak boleh menafikan yang mana beliau seorang pemimpin ataupun seorang timbalan menteri yang komited melaksanakan tugas, yang jujur di dalam amanah yang dipikul. Dan disebabkan itulah Datuk Seri Anwar terus memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada beliau. Walaupun ada persengketaan politik yang berlaku, tetapi ia tidak memadamkan segala jasa yang dibuat oleh Akmal Nasir demi untuk kepentingan rakyat. Lalu beliau diberikan kepercayaan menjawat jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Satu portfolio yang sangat penting. Sudah pasti yang nak duduk di jawatan itu perlulah seorang individu yang komited, tegas dan boleh jalankan tugas dengan baik. Kita cerita pula menteri yang dikekalkan sebagai contoh, Tok Mat Hassan, Menteri Luar Negeri yang sangat perform. Dengan prestasi yang ditunjukkan itu, sudah pasti beliau memang layak berada di situ. Banyak kenyataan-kenyataan yang beliau keluarkan mewakili rakyat Malaysia, yang mana menegaskan pendirian kita terutamanya di dalam isu negara P. Begitu juga dengan Abang Mat
Datuk Seri Muhammad bin Sabu menjawat jawatan sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Banyak perubahan-perubahan yang dibuat selain daripada menjaga kebajikan petani, pesawah, nelayan dan yang lain-lain. Selain daripada itu, perubahan-perubahan yang dibuat terutamanya yang terkait rapat dengan keterjaminan makanan. Sebagai contoh yang aku nak bawa, revolusi ala Skincan, yang mana kita rakyat Malaysia semua sedia maklum, hasil padi di Skincan ini adalah yang tertinggi. Dan apa yang Bang Mat buat? Bang Mat membawa teknologi Skincan ini ke negeri-negeri lain. Dan di atas usaha dan idea bijak itu, akhirnya tempat-tempat lain pun hasil padi itu dah pun meningkat. Sebagai contoh di Perlis, di Kampung Lat Seribu, daripada 7 tan per hektar naik kepada 10 tan per hektar. Dan dengan keberhasilan dan kejayaan ini menunjukkan Bang Mat memang patut kekal berada di kementerian tersebut. Dan kalau kita nak cerita muka-muka baru yang lahir, aku sangat tertarik untuk nak kongsi dengan kalian semua. Satu nama yang tidak asing lagi, Saudara Taufik Johari. Hari ini diberikan kepercayaan oleh Datuk Seri Anwar menjawat jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan. Sangat bertepatan sebenarnya dengan sikap dan pendirian yang ditunjukkan oleh Saudara Taufik. Di dalam konsistennya beliau menyantuni rakyat, dan idea-idea beliau untuk anak muda itu memang patut pun beliau berada di jawatan tersebut. Dan aku rasa beliau adalah seorang yang layak dan akan berjaya mencipta perubahan, terutamanya perubahan untuk anak muda, generasi belia dan sukan tanah air. Dan kalau korang tak percaya dengan apa aku cakap, korang boleh tengok sendirilah dia punya media sosial kan. Boleh tengok sendiri update secara berkala yang beliau buat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti beliau. Dan daripada di situ korang pastinya boleh faham kenapa aku kata Saudara Taufik Johari ini memang layak menjawat jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dan apa yang aku sebut ini sebenarnya adalah satu pembuktian yang mana menunjukkan Datuk Seri Anwar ini Perdana Menteri yang menyusun kabinetnya sebaik mungkin bukan untuk kestabilan politik beliau, tetapi untuk kepentingan rakyat. Tahniah dan syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh Kabinet Kerajaan Madani. Assalamualaikum. Ciao. Selamat menjalankan tugas. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu kita ambilkan sebagai pelajaran, dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.